Okey. Atau adik dah okey, adik dah. Pandang ke? Atau adik dah tak adik okey dah, adik dah tak nangis. Adik makan apa tu tunda tu? Miso. Yes. Miso. Sedap. Siapa masak? Nenek. Dia ke? Grandma masak. Oh. Tapi pesan Atuk apa? Nak pesan Atuk? Suruh beli apa? Atau beli Barbie doll yang rambut panjang sangat. Yang beautiful. Lagi? Take care. Take care, Atuk. Atuk hati-hati. Lagi? Atuk nanti balik. Okey, bye tu. Okey, bye, Atuk. Pandanglah, Mbak. Fikir. Okey, bye, Atuk. Okey. Okey, bye, Atuk. Jadi saya kena fikir orang yang lebih sesuai dengan saya lah level tu untuk bawa kan. So bila Abah tu saya rasa macam orang selesa dengan Abah pun boleh PR dengan orang. InsyaAllah lah. So saya rasa lebih sesuai lah. Itu pun tanyalah kalau Abah free. Sebab saya tahu emergency terdekat sangat dah kan. Sebab kita bila jatuh tu je, bila saya tengok tangan dah terbengkak, insyaAllah tak boleh bawa motor ni. Teruslah kepala tu tengah fikir siapa nak bawa kan. Takkan bebankan Abah dengan saya punya Insta, kamera apa semua, tak ada. Abah just bawa je. So trip ni akan jadi macam saya akan cubalah ambil sikit-sikit kat mana berhenti apa semua. Dan saya tahu laluan yang Abah lalu, saya akan shoot daripada tepi jalan apa semua lah. Saya tahulah dia sebenarnya bukan tak boleh, bukan tak macam mana. Cuma sama ni dah terlampau selesa tau. Duduk belakang, duduk tengah, tak payah tengok map. Kalau sesat pun pusing dua kali lah, tak kisah. Pusing je lah. Pusing je lah. Dia jenis sebab malas nak ni. Bila dah terlampau selesa, dia jadi macam Abah cuba tekan hari pertama. okay. Biasanya dia akan tulis download kat bawah. Nampak tu download offline maps. Okey, download. So nanti besok bila Abah start macam ni, tukarkan ni kepada your location, terus dia berjalan dah walaupun tak ada map. Janji dia dah download. Sekarang ni tunggu dia habis download lah. Proses dia kat sini biasanya. Tu nampak. Alright. Baik. Pas semayang dapat Asal tak ikut? Apa tak ikut? Asal tak boleh ikut? Asal tak boleh ikut? Tak ada motor ni, tak boleh ikut. Tak ada motor? Tak ada. Baik pun? Motor tu kan nama, so dia ambil balik lah. Tak habis-habis lagi? Tak habis. Aduh. Lagi kan. Kita nak buat kelainan sebenarnya. Selalu ni orang tengok Pulau TV, Kak asyik ride je. Kena. Tu lah. Apa? Kenapa interview saya? Apa? Saya tengah tengok kamera tadi. Jangan tengok kamera, tengok jalan. Yelah. Habis tu macam mana ada Tu extra baggage tu. Yang itu saya bawa assistant. Assistant. Sebabkan bos saya tu injured, tangan dia jadi Robocop. Jadi saya minta-minta lah anak-anak ni sementara diorang belum dapat kerja mana-mana lagi lepas intern. Jadi kita bawa lah diorang ni, gunakanlah. Bila lagi kita nak menurun bakat pada anak-anak? Menurun bakat boleh lah. So kita ajar anak-anak kita macam mana cara kita buat kerja. Tengok kesusahan mak pak hang macam mana cari duit. Gitu. Jadi bila diorang kerja baru kita kasih duit. Barulah berkat. Kan. Ada kerja ada duit, tak ada kerja tak ada duit. Khalas.
Dia tak selamba dan tak panik lah. Tapi to be honest, ni first time saya masuk dekat Padang Besar. Motor situ, kenapa jalan ni pergi sebelah sana? Tapi kira new experience lah. Salam kenapa, Bang? Ha? Salam kenapa? Terima. Ingat akad ni. Aku terima bukan Dah sign banyak kali tadi bukan Terima kasih Abang. Tunggu. Tapi masalahnya Pak Angah bukan jumpa saya dulu. Saya depan sekali. Dia pergi jumpa Yed. Hijab ditutup ke? Mana saya kena bagi gaji kat Yed lah. Jangan. Yed lambat. Kata apa kita orang lama sikit tunggu dia. Kat Gunung Tapi dia Semanggur lambat pencut sikit tu. tunggu dia. Kan, berapa kau lari tu? Hantar pesan dan Kak Gigi, berhati-hati je bawa motor tu. Kau besar lambat sebenarnya. Pok tu bang, saya buat cerita kelakar pagi tadi. Saya dah bangun 4 suku. 5.20 tu, saya dah dekat motor. Dah buka box, dah susun semua kan. Ada ruang satu besar macam ni. Saya cakap, ini macam best saya letak sling bag. Dengan selamba saya letak, tutup box. Tutup tu, dia auto lock. Nak start motor. Mana kunci yang dalam sling. Nak buka box, kunci kat dalam ni. Berdenyut lah saya. Pecahkan je lah. Sejam ke nak pecahkan tu. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show. Okey, jom. Review RC baru. Saya macam kurang nampak dia pandang ke belakang. Dia straight. Saya duk berhati dia jaga belakang. Angah ni ada tak ada, brother ni ada tak ada. Saya pula menjaga, tak apalah. Tapi okey lah. Kelajuan dia tak ada laju sangat. Jangan pandang saya makan. Tapi okey lah. Kau duduk belakang aku tadi, kau tengok aku toleh dia tak toleh. Saya jauh sangat kat belakang sampai tak nampak abah toleh ke tak. Ni 1.4 ni jauh juga. Lain kali itu konvoy kena rapat. Jangan jauh-jauh sangat. Dia hari ni dia nervous tu. Tapi hari ni masih tak sesat kan. Sebelum PKP, saya sakit hati tengok best je kan. Jauhkan. Tak nak tengok. Nak ikut? Tak boleh kan? Kenapa tak boleh ikut? Tak mampu lagi. Tapi yang best dia 55 dia angkat motor, tiba-tiba blok TV dia keluar balik. Bukan. I dah lupa dah. Serius, I dah lupa. Kebetulan yang tu pula. Dulu kan tak ada macam mana nak join. Bila dah ada video tu, melompat saya ke ni. Kali ni saya join. Saya tak boleh sebab saya dah kena balik Sarawak kan, permanently. Saya dah sini 25 tahun kerja. Sana dah suruh balik. Saya cuba delay. Oh, kat sini bujang. Kita rosakkan dia ni. Sebab tu abah nak jual saya. Tak leave us big bike. Serius ni boleh jauh. Abah sebab apa ke? Abah, kita orang bukan tak nak api kau. Bukan kita tak nak jinjing kau, tak boleh. Kenapa? Diorang kan depan. Nasib baik Ye tolong kan? Ye depan. Lepas tu Jet pun ada. Macam mana? Kau keluarkan ni dulu. Yang tu masuk dalam tu je. Okey, bawa. Kalau harap abah memang tak lepas tadi. Abang dah tinggal sebab tu dia suruh komplain. Smooth. Dia jadi K2 ni bagus tau. Jangan puji dia depan tau. Tak. Dia tak ada boleh cakap. Dia tanya, laju tak? Kak okey bang? Dia risau lah, risau. Dia orang komplain bah, RC. Ni, komplain. Kata RC tak bagus. Tak menepati masa. Bukan saya bang. Bukan saya. Awak. Jangan. Hari ni memang panas. Malam ni kita kena tuition ni, kita kena ada taklimat ni berdua ni. Baru berapa jam saya sudah kenal aku belakang. Okey. Okey, bah, jalan. Jalan ke kiri. Terus. Sampai kat depan tu je. Parking. Hotel dah sampai. Hotel dah sampai. Serius? Hotel mana?
Kita duduk sini. La ilaha illallah. Apa ni, Pak? Mana? Kita duduk sini. Di sini. Astagfirullahaladzim. Oh, kena game betul ni. Kena game betul ni. Ini betulnya game ni. Betulnya game. Hotel dah sampai. Sampai! Wui, cepat ni ah. RC ni bagus Baguslah RC ni Ya, sia-sia abang apa jalan. Ni aku tahu keluar, belok kanan, U-turn. Tak payah, abang, tak payah. U-turn sini rupanya. Aduh, tiba tertipu. Dah lah, pakai sini mengajuk. Turun. Dah, turun. Don't worry, saya tidur sini je. Makan. Jaga motor. Jaga motor Jaga motor. Jaga motor. Kelakar ni semua dah siap tu. Kena scam kau ni. Dengan can ambil vest tinggal kat dalam, dah siap pakai. Semua dah siap ni. Tu cakap asal belok kanan, asal belok kiri. Kiri kan keluar. Ni belok kanan, lepas tu beratur sini. Kemana pergi? Masalahnya semua orang tak tahu dia tidur sini. Siapa? Keluar sini. Keluar tak. Penting depan sana. Ambil gambar. Satu-satu. Satu-satu sambungkan video kan. Ia bercakap dengan kau dah ngantuk ni kan? Boleh tahan lagi ke? Perjalanan lagi 70 km tau. Kau dah fikir ni. Ya betul. Hilang ngantuk tu. Hilang ngantuk. Pasal dah tahu bilik mana nak duduk. Oh, sejarah hidup kena prank pertama kali. Tak sangka kena prank macam tu. Ingatkan betul lah nak ambil gambar. Habis tu pasal apa tak gerak-gerak? Hilang akal lah. Bukan seorang, semua kena prank. Okey lah. Saya pernah kenal dekat Ranong. Ranong dah rupa-rupanya makan depan tu hotel. Open the door. Filem blue sini. Filem blue sini. Belum Belum. Richard, Kristian ke Buddha? Kristian. Tapi masalah dia biasalah macam zikir. Zikir you repeat mana akan tidur. Tidur kan? Benda berulang. Kita pun macam ni dia. So satu round tu 51? Total ni 10. Ni 10. 10. Ni 5. Okey. 3. 1. So you start pada bawah ni, pusing je lah macam zikir. Lebih kurang macam tasbih Muslim. Tasbih, macam tasbih betul. Bawah-bawah. Hari ni kan tak cukup tidur. Lepas tu kena prank pula tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkati rezeki kami pada hari ini. Amin. Buat malu dengan Abang Richard kan ya. Doa kena betul-betul. Abang Richard doa pula. Amin. Nampak memalukan. Oh kan doa macam tu. Elok-elok. Tertib. Besok tak payah makan lah. Besok tak payah makan. Inilah 6 pizza kan. Serius lah. Dua dia 4 Ken punya kerja dia. Tak cukup ni tak cukup ni. 4 apa daripada 4 aku buat jadi 6. Tambah. Acara menolak motor. Bangun. Terima kasih kepada Cik Kencong. Kencong nama dia. Kencong. Kencom ke apa? Kencong. Kencom lah. Okey, terima kasih pada Abang Kencom. Terima kasih Abang Kencom. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Each day I live, I want to be a day to give. Kita belum lagi pernah dapat orang Sarawak yang buat. Oh, dah agak dah. Padan muka kau. Okay, selamat pagi semua. Lepas. Teruskan dengan prayer. Terus lah. Selamat pagi lah. Apa? Baik. Pada yang non-Muslim, mungkin
on your way lah. Jap. 1, 2, 3, bangun. Thank you, Miss Jirajit. Thank you, Miss Jirajit. Angah suka main burung orang, Angah? Terpaksa bang. Red wine, go to my. Tadi tiba-tiba simpang 3 ambil kiri, terus welcome to Laos. Oh, lubang-lubang ni. Lubang-lubang untuk welcome to Laos. Terus teringat. Semalam cakap apa tak pernah sesat lagi lah, tak bawa sesat lagi lah. Keluar tu je dah sesat. Jangan cerita sini. Dah bang, alhamdulillah. Tempat cantik, corner pun maut. Sagat-sagat dah berstand. Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. Utfi qalbi bis-saraha, hayya nab'i bil-karaha, syakirina kulli ni'mah, ba'idina 'anil fattanah. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Maukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi bakal bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkhutbah cuma betuli diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta. Saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat di dunia jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Gunakan lebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama, hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus, ada sempurna, ada kurang upaya, ada yang jadi buta. Asal siapa nak komplain pasal RC? Tak ada. Tak ada? Belum lagi. Ada? Asli nak jual saya. Kalau saya tak sampai ke Sarawak, tolong buat laporan selanjutnya untuk siasatan yang selebih. Kalau laku pun buah pinggang je. Dia hari ni. Happy birthday to you. Tahu malu. Jadi request. Ni satu Malaysia tengok ni. Ambil. Ambil buat lah. Cak pun tak tahu macam mana bang. Ya. Memang cantik. Allah. Dengan cuaca yang dia panas tapi dia sejuk. Asyik. Dia panas kat luar, sejuk kat hati kot. Pasal tadi kena debu kan. Debu tu terbatuk-batuk. Corner best kan? Corner bahaya lah ni. Bahaya. Aduh. Ni banyak lagi corner lah. Aduh. Kadang-kadang ada Chinese or Malay. Tahu ni Jawa. Tahu Jawa kan? Jawa. Bangun. Terima kasih, Richard. Terima kasih, Richard. Kak. You welcome me. Oh, you welcoming. Okay. Sekarang ada line ke tak ada line? Ada.
butang exit tu dah tak ada. So saya exit, ke mark balik point ni. Tak ada. Aku tetap nak jual kau punya buah pinggang. Dengan alasan? Boleh lepas ni trade ni Phuket kan. Lepas tu buah pinggang dua. Tadi kat sana ada ni tak tahu macam nama. Yang tahu kata tasik biru lah. Itu yang tahu. Lain tak tahu nama. Ikut ya. Biru dia bukan dia orang letak warna biru. Bukan. Semua dah jadi. Tapi memang cantik. Tak pernah tengok tempat lain tu. Cantik. Pertama kali jejak kaki sini, alhamdulillah. Kan. Orang bawa kita ikut je. Tengok memang cantik, indah alam. Gaduh sesama dia orang. RC. Kejadian di belakang, RC dah jauh ke depan, RC salah. RC duduk belakang sekejap tengok apa berlaku. Depan pula masalah, RC juga salah. Dia ni terus sak masa gitu je. Kereta tu tak berhenti lagi. Depan aku kat depan, kereta tu tengah slow. Aku cakap, dia ni aku tu sempat ke tak sempat ke? Itulah RC dah lepas. Dia kat belakang. Dah bagi signal, dah nampak orang masuk. Ada kereta datang yang kau pergi masuk juga. Apa? RC juga salah. Sebab masa RC masuk dengan nombor 2 masuk, kereta tu lagi. RC juga salah. Susah rupanya jadi RC ni. Tak tahu lah. Saya rasa macam senang je nak tipu je orang ni. Tapi RC ikhlas, jujur. Lepas tu try saya duduk belakang pula nak tengok apa benda berlaku yang susah sangat. Dah depan pula bergaduh-gaduh. RC juga salah. Untunglah ada bellboy. Surprise ada awet. Lain mana? Tadi lain mana? Lain mana? Semua habis? Kenapa Angah punya ni ke bawah? Dia sesat. Kan dia lambat. Kita dah keluar dulu, dah lama baru dia. Kita berhenti ke jalan kan tunggu dia tadi. Dia patah balik ke kita. Kan ada viewpoint tu kan. Yang itu Goddess Temple. Ya, Goddess Temple. Sebab semua nak balik hotel. Kita orang dah discuss kat situ. Okay, faham. Yang discuss dia orang. Saya tak discuss. Saya cuma dengar semua sorang okey. Semua nak balik hotel. Teruk sangat? Gelap. Memang gelap macam kita tengok ada batu besar kali hitam ke depan. Serius lah? Memang gelap betul. Tak boleh teruskan. Aduh. Bahaya kan. Takut sebab jalan. Saya tengok app tu sikit lagi. Ya. Tapi sebab memang lepas tu je berhenti sekejap. Kita orang dah ready nak ni je turun balik semua. Betul. Atas tu terlalu gelap. Depan tu dah terlalu kelabu. Macam kalau kita orang bawa pun view kita tu terhad. Lepas tu fikir dengan masa hasil letih, kita memikir keselamatan. Lepas tu bang, daripada PTT tu sampai ke hotel, mana buka map? Tak buka map. Sorry. Sepanjang duduk dekat PTT tu hujan tu, hafal dulu tengok ni. Serius lah? Ikut sini. Berapa corner kanan, berapa corner kiri. Saya pergi sebelah tengok. Dahsyat RC ni. Spicy. Katalah cakap yang tulis nombor. Too long, too right. Spicy. All spicy. Fire. Play. Your number? Cayenne also spicy, okay?
Lepas ni lepas ni dia tulis itu signboard Malaysia not allowed. Lepas tu semua masuk helmet. Saya juga ke? Oh, tu pasarap. Keluar dah. Banyak semut ni. Kalau ada semut ada apa wah? Kalau ada semut Orangnya manis. Selalunya ada gula. Manis kan? Tapi ni macam masam ni. Tak tahu lah kenapa. Banyak bang masalahnya dekat 400 ekor 500 ekor. Ya, Dia pakai Bertelur. 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 Masalahnya itu bila fikir balik semula, takkanlah kalau semut tu ada daripada semalam lah contohnya. Takkanlah dia tak keluar malam tadi atau awal pagi tadi. Kenapa dah nak hujung-hujung baru je keluar? Betul. Ride pergi Krabi ni bukan ride bersama Abah. Kena tukar cap. Ride bersama Richard. Sebab semua cerita dia. Nak cakap on video dulu baru boleh cakap. Saya rasa memang confirm lah saya akan jual dia. เจ้ามีเขาอยู่แล้วยังดึงอายเข้าไปหาอายคนนอกสายตาเจ้าบ่แค่บ่สนอายมันคนใจง่ายที่เจ้าบ่รู้ตนเบื่อน้ำเขาว่าคนเห็นให้เฮาเปลี่ยนไปเจ้ามาเห็นให้รู้สึกดีแล้วก็ยังหนีไปเจ็บแทนนอใจอายอยากถอยคืนกลับมาแต่ใจมันพังไปเบิดแล้วเหตุใดแค่เหลือใจเจ้าของ Abah komen dia tu engkau boy ni. Tak ada bah, saya pergi kampung, on tua-tua selalu tegur anak siapa yang ni manis-manis orangnya. 15 minit dia cakap, serius 15 minit je kita orang makan dekat 7-Eleven. Tapi dia orang kata siap bertelur semua dalam helmet tu. Itu lah, masa riding tak ada. Belut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Don't think I can feel that there's something wrong. You've been the sweetest part of my life for so long. I look in your eyes, there's a distant light, and you and I know there'll be a storm tonight. This is getting serious. Are you thinking about you or us? Don't say what you're about to say. Look back before you leave my life. Be sure before you close that door. Before you're alone, those times, baby, think twice. Baby, think twice for the sake of our love on the memory. Ya Allah, aku yang ambil ni pun macam apa dah. Allahu Akbar. Oh, betul lah ni yang abang ni. Tadi. Ada yang nama ni. Sini. Sini aku naik atas ni bang. Pada sini. Atas tak ada bang. Mencabar. Kayak Tak pernah bang. Tak pernah. Hari ni mabuk sikit. Oh, sakit ketiak ni. Saya ingat ini hitam putih ni, lebam ni. Angau punya badan dah besar. Abang biasa main sini kan? Belum, Kek. Belum, Kek. Belum ah? Ini pertama kali, Kek. Allah. Alhamdulillah, terima kasih, Kek. Keindahan alam ciptaan Tuhan. India baru tengok. India baru betul. Next time kena bawa. Kalau kata dia apa ada kerja tak dikata apa. Iyalah. Tapi kalau boleh nak bersama. Keindahan jenis-jenian bukan selalu dapat. Notice me
take my hand. Why are we strangers when our love is strong? Why carry on without me? Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. Hey! Kurang ajar. Alright. Dah gambar dah kan? Dah. Okey. Okay, jom. Oh, balik okey. Do ba 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 do do ba do 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 abu ba do ba do do ba. Aku suka tengok dia tersenyum. Aku suka tengok dia tersenyum. Jika ada esok kita berjumpa lagi, masih ingin tengok dia tersenyum. Masuk kat road dah keluar daripada off-road tu, nak pergi kat road tu, motor dia tumbang kat situ. Dia tumbang, lepas tu dia punya bracket box tu patah. Jadi box dia satu juntai. Baik kita orang perasan, dia kat belakang. Dia tiba-tiba slow. Pasal? Saya dah bagi tahu Abah, motor ni dah bagi tahu tak sampai 30. Nampak macam jauh stesen minyak ni. Jalan dulu. Nampak stesen minyak, saya isi seorang-seorang. Saya pecah lah kita sebab location ada share angah teman. Yang masa kan kita U-turn tu, kan Abah berhenti sekejap. Yang tu sebab apa? Abah marah saya. Abah nak suruh saya lead, tapi minyak tak ada. Sebab phone Abah, dia jadi preview. Dia tak boleh tekan start. Kan Abah dah ajar yang atas tu buang kan? Buang jadi your location. Betul. Saya baru nak tolong. Tak apa, tak boleh dah. Kau jalan. Baran. Apalah. Saya set balik saya ni. Jalan. Baran. Dia jalan slow belakang. Sebab saya kalau ikut face tadi tu, memang saya memang tak lepas lah. Layan korang sampai dulu. Sebab ada satu jalan tu yang jalan kampung. Jalan tu patut kiri kanan. Dekat depan tu sebelum sampai simpang yang tadi masuk tu ada jalan kampung. Jadi mungkin diorang berhenti kat situ, kita potong depan diorang. Jalan tu macam tu kan. Ke dia orang tunggu korang dekat tepi simpang tu? Mungkin. Sudah. Potong depan sikit. Pasal kan? timing tak location kat diorang pun tak kasi. Ada, Kak Ella bagi. Kak Ella kasi cuba tengok Kak Ella kasi kat mana dah sekarang. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Bangun! Dah bangun dah tu, nak bangun. Kak pun jawab, abang Jeb. Dia ubah sekali, bah. Ubah. Jeb, abang Jeb lah. Abang Jeb. Sekali. Kak pun abang Jeb. Abang Jeb. Bukan, terima kasih. Terima kasih abang Jeb. Terima kasih abang Jeb. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out the love was no friend of mine. I should have known. Time after time. Like when you first walk by, the first thing you see is the view. Very luas, peaceful, beautiful. Habis set sunset kan kat sini. Ya. Lagi nice. Uncle Zari dapat rasa sunset kat sini. Dan dia regretted dia punya 4 hours away. So dia orang sampai malam ke 10. Mesti penat. Saya ulangi, kalau datang sini best dengan siapa? Best. Bini. Jangan salah cakap lagi.
bini. Kan? Betul cantik tempat Serius memang betul cantik. Bukan saya saja. Bukan. Bawa bini pun bukan saja-saja. Bukan, Dia kena bawa juga. memang cantik kan? Memang cantik. Macam kawan saya Angah pun kena bawa bini dia. Kan? Lydia kalau dengar bahaya ni bang. Pernah datang sini, saya bawa mama. Oh iya ke? Petang tengok matahari Sunset? turun. Oh iya ke? Mestilah. Oh bukan dengan budak-budak ni lah. Patutlah abang macam tak happy je datang dengan dia bang. Tak suka dia orang ni. Nak jual dia orang semua ni. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything I own, and give up my life, my heart, my home. I would give Saya ni orang baru ke orang lama? Cara-cara dia orang layan, cara gurau, macam dah lama kenal. Padahal baru 3 hari, 2 hari. Memang seronok, memang best. Kalau selagi dengan Blue TV, saya rasa tak serius. Bukannya Abah seorang, Azmi pertama kali jumpa. Banyak lagi lah yang lain. Tak ada yang layan saya macam baru jumpa. Tak terasa terasing. Ada je orang akan tolong. Motor pun tumbang, ada cepat-cepat orang tolong. Hampir tumbang banyak kali, cepat-cepat juga orang tolong. Memang tak terasa terasing lah. Yang saya berani cakap lebih daripada apa yang kita tengok video. Sebenarnya video tak ada tunjuk cara-cara diorang layan kita. Sekarang ni saya yang lalui. Memang seronok. It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day. Bangun. Terima kasih Jeb and Abang Gatai. Terima kasih Abang Gatai. Semoga dimudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik. Amin. Alright. Blue TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku.
Terima kasih Kiyum. Terima kasih Kiyum. Pecah ke? Pecah ke? Sesat di kampung sendiri. Tapi dia orang semua tahu kan? Nanti kalau dah ready kan terus kat belakang memang. ada. Tu. Dia duduk atas kaki awak ya? Duduk atas kaki. Duduk atas kaki. Okey. Boleh. Ni mesin. Tapi hati-hati yang nak pegang tu, hati-hati. Tip. Apa? Ributkanlah. Bila lagi? Siap suruh sila kangkang tak nak? Ai jangan duduk Sila kangkang padu. Ai. Tak. Nama anak tadi, anak. Bukan. Salah kalau birunya. Semuanya makanan berbakat tau. To be honest, dia macam panik, bukan panik lah, dia macam berdebar. Boleh ke, tak boleh ke, sebab jadi kalau sesat, saya tak boleh baca tulisan Jawi. Kat situ satu, lepas tu lagi satu, saya betul-betul bergantung kepada map tu lah. Kalau kata map tu hang ke, dia lambat ke, to handle people, saya rasa tak ada menjadi masalah sangat lah. Kecuali orang, kadang-kadang orang baru-baru ni, dia macam dia hero tau. Padahal dia baru, dia tak tahu adab, budaya, ride berkonvoi bersama Bulut TV ni macam mana kan. Saya sebenarnya sebab pegang kepada meraihkan tetamu, jadi saya macam saya okey je, tapi dalam hati aku semelih budak ni. Dia punya nervous dia tu dari hari pertama ke hari yang kedua ke hari yang ketiga dia semakin kurang. Saya buat ni pun sebenarnya semata-mata nak replace cap je untuk ride ini sahaja. Nanti cap okey, dah sehat balik semula, cap bawa lah. Kalau kereta lah ada tugasan lain lepas ni, sebab saya rasa macam hikmah bila saya patah tangan ni, lepas ni aku dah boleh fokus Europe dan orang lain boleh fokus untuk Thailand lah, itu ini. Kalau pasal Abah antara karakter yang ramai orang kenal dan ramai orang suka, so apakah Abah boleh kalau katalah saya offer lagi untuk bawa ride? InsyaAllah, tapi dia kali ni saya tak ada bersyarat, saya just ambil je. Tapi kalau second chance, saya akan letakkan ada satu syarat lah. Saya akan screen dulu siapa yang nak pergi tu. Sebab saya tak nak dia pisang bukan pisang yang tidak berbuah-buah ataupun semut berbuah dia. Saya tak nak benda tu berlaku. Jadi saya kena screen dulu. Jadi maksudnya Abah tidak menolak idea kalau katalah saya InsyaAllah. Tapi yang paling penting sekali, saya kena tengok saya punya jadual untuk family, bukan jadual saya tak ada apalah, saya tak kerja apa semua. Ada kekangan yang memerlukan saya berada dengan dia orang, mungkin saya kena tolak lah. Dan yang kedua yang mungkin saya akan tolak, kalau si Polan tu ikut juga, saya akan tolak lah. Benci betul abang ada? Oi, komplain. Ride tu kena tukar bersama yang Polan tu lah. Saya tak nak sebut nama dia sebab saya takut dia ngikut sampai ke bilik. Banyak. Dia perbezaan. Yang paling ketara nombor satu lah. Berbeza bila kita mengikut dengan kita menjadi leader lah. Masa tu jugalah nak tengok map. Masa tu jugalah nak tengok yang kat belakang ni ada lagi ke atau dah tertinggal ke. Macam bekerja keras tu. Dia tak ada masa nak tengok gadisku bawa motor kat tepi ke. Tak ada. It's about safety. Kalau tertinggal jauh, mungkin dia akan kejar dalam keadaan gopah-gapah sebab takut sesat apa semua. Jadi saya tak naklah benda tu berlaku. Jadi tu kadang-kadang saya slow, bila dia orang datang, baru laju balik. Macam tu lah. Penat cap. Jadi saya tahulah cap penat macam mana. Tapi mungkin cap salah biasa, jadi penat dia kurang sikit. Tapi seronok. Orang main saya tak seronok lah. Saya menyampah route dia tu. Route, saya belajar route macam mana. Saya belajar dengan map. Lepas tu ada yang map menipu pun ada. Dia suruh ke kanan tapi tak ada simpang pun. Kau ni janganlah main-main kan. Kalau ada peluang maybe nak repeat balik lah. Especially dengan Bulut TV ni sebenarnya dia orang semua okey. Tapi mungkin sebab saya terlampau okey, jadi dia orang jadi saya macam tak apa, kali pertama, kali kedua memang aku tinggalkan kau nanti. Tengoklah. Sebab saya tengok kalau saya menjadi pengikut pula, saya rasa tak ada orang pun tanya kenapa jalan kecil, kenapa jalan besar, kenapa tak ada. Tak tahulah dia orang takut ke, dia orang segan ke dengan cap ke.
macam mana ke tak tahu lah, sebab saya terlalu baik kot. Saya nak garang tapi saya ingat pesan Kap sendiri, raikan tetamu. Tak nak lah sebabkan saya garang, orang tu terus tak nak ikut Bro TV. Jadi itu salah satu saya ingat sampai sekarang, sehingga kan masa awal-awal dulu saya terpaksa serahkan katil saya kepada tetamu. Saya tidur kat lantai. Kejadian tu di Mersing, tahun saya tak ingat. Kesudahannya orang tu pun dah tak ada, tetamu tu pun dah tak ikut. Kurang ajar. Perasaan ni memang, saya berani cakap memang seronok 200% daripada yang lepas. Dan saya tak pernah tengok Bro TV actually. Live dah approve, memang plan nak ride, member-member semua baru balik Thailand. Macam pergi solo, saya fikir macam boring juga pergi solo kan. Tanya-tanya member semua dah, yang JB nya dah tak nak pergi lagi balik. Kebetulan pula adik friend dengan Kak Gigi kan, tengok ada trip Koh Samui. Saya tanya harga apa semua kan, tak tahu dia included apa semua. Jadi memang pergi bodoh gitu lah. So sampai trip habis Koh Samui tu, dia tak rasa enjoy sekarang lah. Sebab saya orang yang detail, nak tahu pergi mana, semua everything saya dah calculated lah. Tapi pergi dengan Kap tu, saya memang kosong, tak tahu apa-apa, kita main ikut je. Jadi tak rasa urge tu nak seronok. Lepas balik tu kan, saya fikir balik apa semua. Actually it's fun lah, sebab aku dah tak payah fikir apa-apa dah kan. Aku bawa motor sebab saya nak enjoyment atas motor tu sebenarnya kan. Tambah lagi scam tu lah. Dia rasa macam actually memang shock lah sebenarnya. Memang saya jamin lah, InsyaAllah saya boleh join lagi lah kalau ada kesempatan. Kapitan baru saya respect lah, walaupun tak tahu dah berapa kali U-turn kan. Kapitan 2 punya off-road lagi bergigil tu saya. Berjoget-joget motor saya dah. Terima kasih kepada Abah. Alhamdulillah tak ada apa-apa jadi dan seronok. Terima kasih Keo. Terima kasih Keo. Adik ni tapi gambar lain. Adik yang diri. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Terima kasih Abang Handsome. Terima kasih Abang Handsome. Kena jet lagi. Jet lagi. Kan lepas ni Phuket. Murah rezeki amin. Lepas ni kan kena pergi Phuket. Tak. Tak kena. Tak. Aku lah seorang sebab dapat 3 anak patung. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Terima kasih kawan Atuk belikan baby doll adik. Yes. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Okay. Weh, 25. Wah cantik nampak. Tekan RM5. Ada orang tegur. Okay. Kalau ganda Pahang tu lah kan? Apa? Saya dah macam tengok apa kan, orang yang jaga gajah Bro TV dia kat tu kan. Okay, saya pun ni buat cucu suka sangat gajah. Meh. Ya. Ambil. Orang kena beli makanan dia. Tembikai apa semua tu kena bagi makan. Cucu saya 2 baldi. Subhanallah. Seronok hidup. Rumah saya macam tak puas hati je. Kenapa? Kenapa orang kenal kau ni? Macam mana orang boleh kenal kau? Yang ni Yet dari tadi dia cakap yang ni. Saya cakap tak, saya tak nak yang ni. Abang nak yang kat biru. Saya Sial. Hey. Kat rumah lah Sial. Video bukan. Cik, first time naik atas ni cun tak? Cun serius Cik. Okay. Memang cun gila. Cik pun boleh, Cap boleh. Serius Cap. Memang spesialis lah, serius. Yang ni yang bila abang tengok Bro TV tempat-tempat macam ni lah. Oh, serius. Memang best. Tengok video, kita cakap best.
Kalau kita sampai lebih best lah. Serius. Dia lagi best kalau abang pergi dengan siapa? Paling best dan tak ada best lain dengan Blue TV. Bukan. Dengan siapa? Dengan Abah? Bukan. Dengan Cap? Bukan. Mana betul? Dengan orang rumah. Abang ni kejap lagi abang kena rantai nanti. Sayang, kalau sayang terus sayang. Abang tak bersalah. Abang dah cuba awal-awal cakap ni. Tapi Aku juga yang salah. Next trip. Okey, jangan lupa. Halas. Jangan lama sangat. Dah tua pun bodoh. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Inilah duniaku, impi damai di sisimu. Inilah bebasku bersama